Penyanyi Irfan Haris tidak menyembunyikan rasa gembira apabila kakaknya Amira Othman kini bertukar status. Kata Irfan dengan kapsen berseloroh, dia kini mengambil keputusan untuk menarik diri sebagai ketua netizen disebabkan pasangan itu sudah bernikah. Setelah perungkaian saya hampir selama 7 bulan, dengan ini saya meletakkan jawatan sebagai ketua netizen untuk merungkai. Kes ditutup kerana ianya ternyata sah. Happy birthday Abang Ipar Fatah Amin dan selamat pengantin baru kamu berdua. Amira Othman, akhir kata dari saya ni, coretnya. Sebelum ini, Irfan tidak dapat menahan sebak dan mengalirkan air mata ketika berada di atas pentas pelamin untuk mengambil gambar bersama Amira. Terdahulu, Fatah dan Amira itu dinikahkan oleh bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan disaksikan bapa pengantin perempuan. Pihak lelaki menerima 5 dulang hantaran berbalas 7 daripada pihak pengantin perempuan. Amira juga menerima mas kahwin seutas gelang tangan emas. Aku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahmu. Itu bukan lirik lagi. Boleh. Kakak ni suka lupa-lupa lirik. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku, kau anugerah. Okey, awak nyanyi, saya nak dengar versi perempuan. Okey, 3, 4. Ada orang yang terdepan. Okey. Ayah abang. Ada kat function. Ayah aku. Sorry. Okey. 3, 4. Akan ada hari di mana kamu satu syak berada di belakangku. Amini semua doaku. Betul? Mencintaimu. Salah ke? Cium. Ambil ni. Tiada riasan penting. Tiada. Cepat. Tiada riasan paling sempurna. Betul, kata Amin. Bila dia make up pun saya ni, dia tak make up pun kamu cakap saya ni pula. Itulah. Tak sebenarnya kita kan, suami ni, isteri make up ke tak make up ke, kita kena selalu puji. Dia kata cik. Ya? Cik tu apa? Caca. Oh. Isteri make up ke tak make up ke, kita kena selalu puji. Siapa lagi nak puji isteri kita? Lagi nak bagi lelaki lain kat luar pula puji. Kita lah suami. Kena selalu puji isteri. Betul tak Aslam? Lepas tu boleh suruh suami kan, suami pula. Dan lagi sweet sebenarnya belikan abaian tu isteri. Itu betul. Korang kan? guna je apa TikTok suami tu. Add to cart, tak dosa. Betul. Boleh. Betul? Nah. TikTok boleh duit share. Suami tu duit isteri. Kan? Duit isteri. Betul. Tu boleh je guna. Ambil pergi cepat. Suami tak ada. Pergi akaun. Suami tak ada. Guna bapak punya. Why not? Tapi bapak kena minta izin lah. Kan? Itu juga. Okey. Kau nak tengok yang mana satu? Kau nak tengok design yang mana? Dia dah. Okey, yang akak pegang ni. Laju ni dah nak habis ni semua. Boleh tak Yuti letak je kat badan Yuti, tarik je? Yuti berat 90, tinggi. Sikap kau kuat sekali. Kau nak tahu berat dia 90? Tapi cakap. Mata memandang, berat lagi baru dengan ikutnya. Pakailah. Yuti. Ni ada 2 tadi. Yang tu L XL. Yuti boleh. Boleh. Sekejap. Kat luar. Pemalu Yuti ni. Okey, yang ya Allah, Masya Allah. Yuti berat. Ini kita nak tengok length dia.
Nak tengok length untuk orang yang berat 90. Okey, berat awak. Apa? Sorry. Dalam ada baju tau. Ha? Dalam ada baju. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum Fatah. Kita pun boleh. Berat kita. Assalamualaikum Fatah. Awak yang ambil. Okey. Ni Awak- Yuti berat. Berat. Terletak je. 170 berat 90. 90 berat 90 slow sikit. Nanti tengok memang sesuai pakai Cuba tunjuk kat L, Yuti XL. kamera. Kamera tunjuk kat Yuti boleh? Ya kan? Allah. Ngamsoi. Ke kita nak berat. try Abbas sekali? Dapat apply kalau binti dapat apa? Dapat shawl. Dapat shawl sekali. Tapi tak payah pakai. Jangan pakai pegang boleh lah pegang. Pegang boleh lah tunjuk. Pegang. Jangan pakai. Kalau Pegang setiap je. pembelian, Akan dapat. setiap pembelian korang dapat tudung sekali. Cakap apa kena cakap bang? Kalau tak nak, Cuba awak letakkan kat bahu dia. Shawl tu. Dia lagi. Ni memang colour kita cari colour yang Fatah macam sama geli lah. je nak. Biar aku tak sini lah. Macam ni. bro. Oi, Assalamualaikum bro. Bro, buat apa ni? Bro, jangan macam bro. Itu pakai siapa tu? Cepat orang jawab. LXL. XL lah untuk berat 90, tinggi 160. Yuti ni dia macam penghibur kita orang tau. Selain Ya. Acha. Dia pun Kan? sebab hari ni Acha demam. Macam demam. So hari ni Yuti lah. Tadi Yuti bagi saya Jadi video penghibur tau. kita orang. Di sebelah Acha. Sama muka dia. Memang sama muka dia orang. Mira duduk minum. Saya dah minum tadi. Saya dah minum tadi. Yes, ini dia. Okay. Tak masalah. Berat. Sorry, balik kali. Berat lagi sekali, berat 90 lebih. Yes. Okey. Dan tinggi 170. Kalau kita tengok dia length dia cantik je. Ya, ngam-ngam. Ngam-ngam. Lilac ada tak? Lilac tak ada. Tapi kalau dia pakai heel sikit, dia akan ni lah. Tapi Lagi kalau dia tinggi, tak ada, dia pakai macam ni, cantik je. Ya. So grab cepat. Grab. Cepat sekarang. Berat sekarang. Sebelum dah habis. Ni Yuti pakai ni saat game mesti habis ni. Mm-mm.